Jom kita bakar ayam ya. Dah lama tak buat ayam bakar sambal kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada ayam ya. Ni bahan perapannya ya. Halia bawang besar 1 biji, bawang putih 3 biji, halia setengah inci. Kisar halus ya. Ada sos tiram, kicap kipas udang. Ni ada serbuk ketumbar 1 sudu makan, gula sedikit, garam sedikit, serbuk perasa sedikit ya. Garam tu tak perlu banyak sebab nanti nak letak kicap. Ni kita letak bahan kisar ya. Masukkan semua rempah-rempah tu. Kicap kipas udang. Kicap tu tak perlu banyak ya, nanti hitam sangat. Digaul rata semuanya. Opah dah tergaul dulu. Sepatutnya ada minyak ya. Opah letak minyak ya. Gaul lagi sekali. Minyak tu dalam 1 cawan ya. Diperap dalam setengah jam ataupun 20 minit. Letak sedikit minyak dalam periuk tu, masukkan ayam yang diperap tadi tu. Api tu tak perlulah besar sangat, nanti tak masak, hangit pula kan. Agak-agak lah. Bila nampak agak-agak dah berkilat sikit tu, rajinlah balik-balikkan. Lepas tu tunggu hingga masak. Ditutup ya, supaya asap tak penuh tu rumah. Kena rajin tengok-tengok ya. Agak-agak dah masak tu, angkat. Masakkan lagi yang selebihnya. Tunggu hingga masak ya. Sementara tu rebus cili padi, bawang besar dan bawang putih ya. Rebus hingga masak. Masukkan kicap kipas udang tu siap-siap dalam blender. Nanti masukkan cili tu dikisar halus ya. Dah pun siap sambal kicap cili padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Bye bye.